Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, bertemu lagi kita dalam bab 2, pengurusan projek reka bentuk 2.16, penyediaan anggaran kos bahagian 2. Hari ini kita akan tengok cara pengiraan satu persatu. Pengiraan kos pengeluaran ataupun juga dikenali sebagai kos modal. Kita perlu kira semua jumlah kos yang terlibat dalam penghasilan produk. Kos yang perlu dikira ada beberapa kos. Yang pertama, kos bahan, iaitu semua perbelanjaan yang terlibat ketika membeli bahan dan alatan. Seterusnya, kos upah, perbelanjaan membayar upah pekerja. Seterusnya, kita akan tengok kos overhead, iaitu perbelanjaan lain, iaitu bil air, bil elektrik dan juga bil telefon. Selain daripada 3 kos itu, kita juga akan belajar bagaimana cara nak mengira kos modal dan juga kos jualan. Okey guys, di sini adalah contoh kos bahan dan alatan yang cikgu ambil daripada buku teks. Kamu kena kira satu persatu dan baris demi baris. Jom kita tengok. Formula kos bahan. Kuantiti darabkan dengan kos seunit. Contoh yang pertama tadi, dalam buku teks awak, kertas keras. Katakanlah kertas 100 helai berharga RM1.50 sekeping. Hitung jumlah kos kertas itu. Macam mana kita nak kira? Hanya darabkan kuantiti dan juga kos seunit tadi. Kos kertas tadi, kuantiti kita adalah 100 unit. Darabkan dengan RM1.50, kita akan dapat RM150. Begitu jugalah dengan langkah-langkah seterusnya lah. Awak kena darab baris demi baris untuk setiap bahan dan alatan. Seterusnya kita tengok kos upah. Formula kos upah adalah bilangan pekerja darab masa, darab kadar upah sejam, darab bilangan hari. Contoh bilangan pekerja 2 orang, masa bekerja 3 jam, kadar upah RM5, bilangan hari bekerja 2 hari. Maknanya awak kena darab semua sekali angka yang terdapat dalam soalan. Contoh yang diberi tadi, 2 orang darab 3 jam, darab RM5, darab 2 hari. So, bersamaan dengan RM60. Ini adalah cara pengiraan untuk kos upah. Seterusnya adalah kos overhead. Formula dia, kamu kena tambah semua bil air, bil elektrik dan bil telefon yang terlibat jika ada. Contoh, bil air RM10, bil elektrik RM15 dan bil telefon RM10. Hitung kos overhead itu. Cara pengiraannya, kita perlu tambah ke semua bil yang ada. Jadi, RM10 tambah RM15 tambah RM10 bersamaan dengan RM35. Seterusnya kita tengok kos modal. Kos modal juga dikenali sebagai kos pengeluaran. Di sini kita kena tambah semua kos yang terlibat sepanjang penghasilan produk. Contoh tadi, kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan kos overhead, kita akan dapat RM315. Mana datang 220 tu? Daripada contoh buku teks tadi ya. Seterusnya, kos modal yang kita perolehi tadi dalam 100 unit. Untuk mendapatkan kos modal seunit, kita perlu bahagi dengan bilangan unit yang dihasilkan. Contoh di sini 100 unit, jadi cikgu bahagikan dengan 100 unit. Bagaimana kita nak tahu berapa jualan yang sesuai untuk kos kita? Okey, kos modal tambah dengan peratus keuntungan, RM3.15 tambah dengan RM3.15, awak akan dapat RM6.30 jika 100% keuntungan. Itu saja sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Stay at home.